Abang yang WhatsApp, bukan WhatsApp, message dekat saya dekat TikTok lah. Sebab saya perasan bukan TikTok, ada orang WhatsApp message saya. Tak boleh motor dah. Terima kasih bang, terima kasih. Jadi abang boleh scan dulu. Scan dulu ya. Abang kena daftar dia punya Honda X dulu. Okey. Dia bukan apps lah. Tapi abang scan dulu. Setelah ni saya akan ajar macam mana nak abang masuk address dengan password yang abang tadi key in. Ini tak ada orang biasa dia cari EX5 aja. Betul. Kumpul ramai dia pergi Johor, Selangor ada. Boleh sampai Johor motor ni. Dari Kuantan. Lepas. Ha. Dulu saya kerja di Kota Tinggi Johor, saya berulang. 0cc ke atas, itu dia kategori yang lain. Kategori lain lah. Dia kategori big bike. Oh, big bike. Dia Honda dia asing macam tu. Okey. Sini kita memang Honda dealer, cuma Honda dealer kita 250cc ke bawah. Dia manja sikit. Manja sikit. Sebab CVT, dalam CVT tu dia pakai belting. Dia bukan pakai rantai. Jadi kalau motor dia pakai belting macam skuter, kita kena jaga sikit lah. Kita tak boleh pulas habis. Kita tak boleh main pick up sebab dia akan putus. Jangan. Tak, jangan rem. Jual rem. Sebab cuti kat Kemaman sana, kadang-kadang ada datang sini buat servis motor. Sabtu sebab orang ramai dia tak kerja, ada datang servis. Tak. Saya terangkan motor dulu. Dia memang ada dua lah. Dua kunci. Okey. Satu kunci abang boleh simpan dekat rumah. Okey. Satu untuk spare. Kalau hilang, kita boleh buat. Dia akan duplicate lah. Yes. Betul bang. Jadi kalau dua-dua kod hilang, kunci pun hilang, dia punya sistem kena tukar. Kan ni dia dah lock dah. Awak nampak? Kita tak boleh pulas. Kalau kita nak pulas, tekan sekali. Ada dengar bunyi titik kan? Okey. Barulah kita boleh pulas. Tekan brake, tekan kuat sikit, masa tekan starter. Tadi kita pastikan tongkat dia angkat lah. Tongkat tepi angkat. Sebab kalau tongkat lepas, abang cuba lepaskan tongkat. Ni. Lepas. Mati. Oh, automatik. Ni. Ini coolant dia. Coolant. Nak check coolant, tapi biasa kalau abang datang sini servis, kita akan check dia lah. Jangan risau. Mana tak. Jadi isi dekat sini, nak tengok coolant cukup ke tak cukup, semua tengok dekat sini. Tapi setiap kali servis akan check lah. Yes, setiap kali servis abang datang sini servis, appointment saya dia akan check lah. Contoh ni dia ada trip A dengan trip B. Ini dua-dua boleh reset. Okey, cara reset pun sama. Tekan lama, nampak dia akan kosong balik. Dia akan jadi kosong balik. Ini untuk automatic cut off engine dia. Kalau kita tak mau ni, kita tekan ni. Yes. Off aja. Nampak ada lock ni. Okey. Dia dah lock. Dia lock. Lepas tu nak activate dia. Okey, activate alarm tu atas. Dia ada dua button dekat sini kan? Dua saja. Atas tu dia activate alarm dia. Hidupkan alarm dia. Okey. Abang tekan. Dia lock terus kan? Dia lock terus. Dia mati terus. Dia punya engine dia off tu. Oh, jadi nak on. Bukan engine, dia punya sistem dia memang nak on dia balik. Okey, nak on balik, tekan bawah sampai warna hijau. Nampak? Okey, dua-dua kena tekan lah sebab dia dekat kan. Buat dua-dua kan. Dia dekat motor. Okey, abang cuba tekan buah. Boleh tak? Okey. Brake dia kena tarik kuat sikit. Kalau kong ni, kita tak boleh pulas ni. Kan? Okay, kalau tak boleh pulas ni, seat dia tak boleh buka. Seat boleh buka. Kalau emergency, abang punya handphone ada dekat dalam, macam mana? Pakai ini. Ini manual, buka seat secara manual. Masukkan ini. Oh, fungsi dia untuk buka seat saja. Yes. Okey. Dah buka dah. Tapi sekarang ni kita tak boleh lock balik. Kita pulas balik. Dia balik. Ya, betul. Baru boleh lock dulu. Okey. Faham. Dalam 1000 abang kena datang servis minyak gear lah. Okey, minyak gear ni dekat sini. Sebab gearbox untuk skuter dekat sini. Gearbox. Ini gearbox dia. Biasa untuk maintenance, dua minyak je kita tukar. Satu minyak hitam, engine oil. Satu minyak gearbox. Okay. Saya tolak motor dekat depan saya dulu. Okey, tongkat dua. Abang kena pijak itu. Pijak gini. Pijak. Betul. Tapi motor kena straight dulu. Straight. Straight dulu. Abang pijak kuat sikit. Okey, ini cara straight. Okey, tekan, kaki tekan, pijak. Tarik macam tu. Ada apa pula abang boleh jalan macam tu aja. Kena slow manja sikit. Okey, stay. Okey, thank you. Terima kasih bang. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Apa-apa abang boleh pasal Ita aja. Terima kasih. Thank you bang. Terima kasih bang. Ni. Cuba nanti original je lah, original tu aja. Nanti kalau tak ada keluar, kita jaga sikit.
Helmet bang, helmet. Nak. Oh, okey. Terima kasih atas sokongan.